Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua adik-adik Kolej Komuniti Kok Lanas. Okey, ini kalau ikutkan kita akan adakan Kahoot. Nanti kita akan ambil pemenang. So, kita akan mulakan sesi forum kita dulu dan kemudian kita akan adakan soalan Kahoot. Ada hadiah menanti lepas ni. Sebelum kita mulakan forum, jangan lupa untuk follow kita punya social media Jabatan Penerangan Negeri Kelantan untuk tengok kita punya perkongsian lah. Okey. Jadi untuk sesi forum kita yang pertama, saya menjemput Cik Yatimin untuk berikan sedikit pengenalan lah untuk kita hari ni. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Slow ni. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Berapa orang daripada luar Kelantan? Oh, ramai. Okay, majoriti selebihnya Kelantan lah deh. Okay, terima kasih. Okay, nama saya Muhammad Yatimin bin Abdullah. Saya bertugas di sebagai wartawan utusan Malaysia Negeri Kelantan, sebagai inilah kata ketua biro utusan Malaysia di Negeri Kelantan. Dan pada masa yang sama juga saya merangkap Presiden Kelab Media Kelantan Darul Naim Kemudi yang dianggotai oleh 13 agensi media di negeri inilah yang ada di negeri ini, antaranya Utusan Malaysia, Akhbar Kosmos, Sinar Harian, Berita Harian, Harian Metro, lepas tu kita ada agensi bernama, lepas tu kita ada RTM, kita ada TV3, kita ada Bernama TV dan kita juga ada akhbar Cina lah, Nang Yang Siampau, Sinchu Delhi. Itu antara yang ada dengan di bawah Kelab Media Kelantan Darul Naim lah. So pengalaman saya bermula tahun 2010, lebih kurang 2026, lebih kurang 12-13 tahun dalam bidang kewartawanan dan pelbagai laporan pemberitaan, lokasi kemalangan apa semua. Saya dah tengok dengan mata sendiri, dah buat pelbagai laporan, sama ada dari segi laporan berbentuk kemanusiaan ataupun human interest, laporan politik, laporan luar negara pun saya pernah buat. Ada kes viral satu ketika dulu tahun lepas, ada kes melibatkan warga tempatan di Thailand. Dan saya juga pernah masuk ke kawasan perkampungan orang asli di Pusbala SK. Saya buat laporan keperitan bagaimana guru masuk mengajar di Pusbala. Saya masuk pukul 4, saya selamat tiba dalam pukul 12.30 malam lah. Masa tu saya masuk dengan waktu hujan yang lebat lah. Itu antara pengalaman saya sebagai pengamal media di negeri Kelantan. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Yatimin. Alhamdulillah perkongsian sangat menarik ya hari ini, panel-panel kita. Okey, seterusnya saya memperkenalkan Puan Wan Nurul Ain binti Wan Muhammad Razali, Timbalan Pengarah SKMM Negeri Kelantan. Dengan ini saya mempersilakan Puan berikan sedikit pengenalan lah untuk kita hari ini. Puan, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Senyap lah kau ni. Khusyuk ke takutnya terawang-awang dah. Di awang-awangan. Okey. Nama diberi Puan Wan Nurul Ain binti Wan Muhammad Razali. Saya bertugas di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MC Pejabat Negeri Kelantan. Saya bertugas bermula pada 2016 dan kiranya tahun ni 10 tahun lah saya di MCMC. Okay, saya di MCMC ni saya ditugaskan di bahagian kata advokasi. So advokasi ni kalau dulu saya bagi talk lah. Biasanya saya bagi talk. Sekarang pun saya bagi talk lagi. Dan hari ni saya bagi forum. Okay. Dan untuk kalau talk ni lebih kepada tajuk macam hari ni juga berkenaan dengan internet. Dan kalau kita sekarang pun lebih kepada kempen internet selamat. Dan saya pernah datang ke sini awal tahun.
Tapi saya rasa tak tahulah. Sebab rasa semua student-student baru kan. Kalau student lama mungkin ada. Yang bersama dengan saya awal tahun itu bulan 1. Saya juga dah buat taklimat di sini lah. Dan diharapkan apa yang saya sampaikan hari ini juga boleh orang kata dijadikan iktibar dan juga petunjuk kepada adik-adik kita semualah, insyaAllah. Okey, terima kasih Puan Nurul untuk sedikit pengenalan. Jadi untuk adik-adik semua, saya ingatkan sekali lagi jangan lupa follow Facebook kita Jabatan Penerangan Negeri Kelantan. Jadi kalau nak tengok berkenaan dengan isu-isu terkini, boleh tengok dekat situ. Dan untuk program kita hari ini pun, untuk gambar dan video pun akan kami post dekat situ juga selepas ini, insya-Allah. Okey. Jadi untuk hari ini sebenarnya kita nak menekankan berkenaan dengan celik digital hari ini. Jadi untuk soalan pertama, saya nak tanya kepada Encik Atimi kita, kenapa orang mudah tertipu pada masa sekarang, terutama banyak kes AI yang ada sekarang ni. Disebabkan AI banyak orang tertipu. Kenapa? Kenapa Encik Atimi? Terima kasih kepada Cik Aiman atas soalan yang diberikan. Bagi saya satu soalan yang menarik lah. Yang pertama sekali, kalau kita tengok salah satu punca utama kenapa orang mudah percaya ataupun orang Kelantan kata mudah percaya, tengok sekali tu kita rasa okey, ni adalah berita yang benar. Sebab AI itu sendiri, kalau AI ni kemampuan dia boleh tiru kita ni. Kalau dia boleh edit muka kita, editing muka kita ni hampir 100%. Saya share satu perkara. Kalau sebagaimana contoh, kalau kita nak perasan tak kalau dulu ada satu trend ubah gambar kepada Ghibli, peringkat awal dulu lah, sebelum meledakkan AI. Lepas tu masuk kepada ChatGPT. Kita bagi je arahan kepada ChatGPT ataupun aplikasi Ghibli, kita bagi arahan tukarkan gambar ini tanpa mengubah bentuk asal, sama ada dalam bentuk karikatur ataupun dalam bentuk macam mana. Bila kita tukar memang sebiji gambar tu akan jadi betul. Dan bila first kita tengok, kita akan tengok betul lah gambar ni, betul lah orang ni. Sebab kalau kita tengok dia punya AI ni, kita payah kita nak detect ataupun kita nak scan dia punya kecacatan kalau sekali imbas. Tapi disebabkan oleh sekali imbas tu, kita perlu tengok 2-3 kali untuk pastikan benda tu betul ataupun tidak. Untuk pengetahuan semua, saya nak share tahun lepas pernah viral satu video melibatkan ahli politik, di mana ada satu konten di TikTok, dia tulis, dia kata saya sekian ahli Dewan Undangan Negeri kawasan ini sesiapa yang ada masalah kewangan ataupun yang memerlukan bantuan, sila tinggalkan nombor telefon. Saya tengok pertama tu, saya rasa macam tengok kali pertama macam betul, sebab dia punya akaun TikTok tu hampir sama dengan akaun original. Tapi bila saya cek balik, okey, dia punya follower tak sampai dalam 20 orang. Lepas tu saya tengok balik, dari segi yang pertama kita boleh perhatikan, kalau dari segi video kita boleh tengok dia punya tutur kata, kita boleh tengok dia punya mimik muka. Dan bila saya perhatikan elemen-elemen tu, saya nampak bahawa ini adalah AI. Dan saya telah dan malangnya bila kita melihat benda tu, ramai yang tinggalkan nombor telefon. Bila tinggalkan nombor telefon, secara automatik kita kongsikan kita punya data peribadi peringkat awal. Tu antara yang kita tidak sedari. Sebagai contoh, kalau dulu kalau kita beli barang, okey, kalau secara, siapa pernah beli barang secara bid ataupun secara bidaan, kenaikan 10 sen, kenaikan 50 sen, kenaikan RM2. Biasanya dia suruh kita lock, tinggalkan nombor telefon. Sebenarnya memang kita nak beli barang tu, tapi secara automatik kita tak sedar bahawa kita telah kongsikan data kita kepada pengguna lain ataupun maklumat kepada pengguna lain. Jadi untuk AI ni, sebab itulah kita perlu lihat, ataupun bila kita terima satu gambar, kita terima satu video, kita perlu perhalusi, kita perlu tengok sama ada benda ini ataupun tidak benar. Kalau fake news, boleh semak di laman web ataupun kita boleh terus
kepada agensi media yang melaporkan untuk mengetahui sama ada itu adalah berita benar ataupun berita tidak benar. Begitu juga dengan AI. Kita perlu tengok sama ada benda tu adalah realiti ataupun fantasi yang diwujudkan untuk memberikan kesan yang tidak baik kepada yang jadi mangsa dalam perkara tu. Sebab itulah dalam kepintaran buatan pada hari ini kita perlu berwaspada dan kita perlu sentiasa peka. Kalau contoh kita terima gambar daripada ni, yang pertama sekali kita perlu semak sama ada gambar itu sahih ataupun yang telah diedit ataupun yang telah orang kata convert ataupun yang telah dipindahkan ke dalam AI. Dengan bantuan AI dia jadikan gambar itu lebih real. Kadang-kadang kita tengok gambar tu macam betul sedangkan hakikatnya itu adalah kepintaran buatan yang dibuat, yang dijanakan melalui komputer ataupun melalui teknologi. Jadi sebab itulah kalau kita terima sesuatu perkara melibatkan AI, yang pertama sekali kita perlu semak dulu kita punya kesahihan. Kalau kita rasa tak betul, kita rasa ragu-ragu, kita jangan kongsi benda tu. Sebab bila kita kongsikan benda yang tidak benar, dia akan menjadi rantaian demi rantaian. Sebagaimana kalau zaman saya dulu, zaman 90-an dulu Puan, kita dihantui dengan surat berantai. Awak boleh tanya ayah awak boleh tanya nenek-nenek awak. Zaman kita orang dulu, zaman 90-an dulu, lebih kepada surat berantai. Sila kongsikan 10 salinan ini kepada individu lain. Sekiranya anda tidak kongsikan, maka bala akan turun kepada anda. Anda akan jadi papua, miskin, apa semua, merdeka. Semua dia tulis dalam tu. Menyebabkan yang percaya jadi takut, jadi siap. Ada yang orang kampung saya tu sampai 20 kali dia pergi photostat. Percaya kepada surat berantai. Itu zaman 90-an. Zaman 2000, zaman milenium, zaman generasi awak, generasi Gen Z ini, kita beralih kepada AI. Sebab itulah setiap maklumat yang kita terima, kita perlu halusi dan perlu lihat sama ada ia adalah maklumat sahih ataupun sebaliknya. Okey, itu dia sedikit perkongsian berkenaan dengan AI. Saya tahu AI ni gitu. Kalau AI tu cinta, tapi ni AI lain, artificial intelligence gitu. Okey, sedikit perkongsian untuk video AI, cara untuk kita kenal pasti jika sesebuah video itu adalah video AI. Yang pertama, tipsnya adalah untuk kita tengok jari dan kebiasaannya video AI ni jari dia tak sama. Kadang-kadang ada 6 jari, kadang-kadang ada 7. Dia tak sekata. Kemudian yang kedua, kalau kita tengok AI ni dia detect muka. Contohlah kita pakai dia filter siapa-siapa lah. Hana Dalisha ke Michael Jackson ke kan. Bila kita tutup satu mata, dia akan hilang filter tu. Atau kita tutup mulut, filter tu akan hilang. Tu tips kedua lah. Tips yang ketiga adalah consistency. Contoh, kita tengok video accident, tiba-tiba tayar kat sini, tiba-tiba tayar kat sana. Rupanya video AI gitu. Okey, kita nak tanya pendapat SKMM pula. Bagaimana SKMM nak jaga keselamatan di alam cyber kita ni? Silakan Puan. Okey, bagaimana MCMC nak jaga keselamatan di internet dan di cyber ya? Okey, sebab sekarang pun kalau tengok tadi Cik Atimi dah ulas pasal AI. Dan sekarang kita pun tahu kalau bercakap dengan internet, semua menggunakan internet. Daripada anak kecil lagi dah gunakan internet, kan? Kat sini siapa je yang tak gunakan internet? Kan? Kadang-kadang lecturer tak ada kat sekolah dekat kelas pun dah boleh buat kelas online pun guna internet. Pergi kedai nak bayar, sekarang pakai QR, internet juga. Kan? Okey. Jadi memang kita kata tak lepas lah daripada internet ni. Daripada celik mata sampailah pecah mata. Kan? Okay. Jadi macam mana MCMC nak jagalah internet ni. Dan kalau dulu pun memang orang kata, kalau kita tanya apa MCMC ni, orang kata MCMC ni lah polis internet, jaga internet kan. Tapi kita nak betulkan jugalah sikit perspektif tu. Kita bukanlah polis internet. Okay? Kita adalah sebuah badan yang mengawal selia industri komunikasi dan multimedia di Malaysia ni lah, supaya apa yang kita buat di internet ni kita ikut undang-undang. Jangan ingat kita post sesuatu benda tu
kita tak perlu ikut undang-undang. Ingat, jangan kita terlepas lah. Okey, di mana kalau kira kalau adik-adik nak tahulah, kita bawah MCMC ni kita ada beberapa akta yang kita kata kita boleh guna untuk orang kata nak mengawal penggunaan internet di Malaysia ni. Pertamanya Akta Komunikasi dan Multimedia lah, 1998. Dah lama dah akta ni, tahun 98. Okey, masa tu adik-adik pun ada lagi kan. Di mana dia ada dua section yang biasa kita guna, section 211 dan section 233 lah. Okey, section 211 ni kepada penyedia platform. Section 233 ni kepada individu. Untuk orang kata kita nak cegah dia orang daripada salah guna internet ni, orang kata menyebarkan maklumat palsu, menyebarkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Okey. So nanti saya akan kupas lagi lah lepas pada ni. Dan juga kita ada akta baru, akta orang kata ONSA. ONSA 205 ataupun yang bahasa Melayunya Akta Keselamatan Dalam Talian. Yang ni dah dikuatkuasakan pada 1 Januari tahun ni lah. Okey, dia adalah dikuatkuasakan untuk penyedia perkhidmatan ataupun platform. Contoh Meta kan. Okey, di mana kita nak pastikan penyedia perkhidmatan ni ataupun platform ni dia aware, dia orang kata jaga dia punya platform tu daripada ada berita-berita yang tidak benar, kandungan-kandungan yang tidak elok. Dan sebab sekarang ni terlalu banyak kata bila kita scroll dekat media sosial ni, dekat saya bagi contoh TikTok. Kita scroll tiba-tiba keluar benda-benda yang pelik. Tu tak? Kadang-kadang tak ada niat pun. Kan? Okay? So kita nak kurangkan, orang kata kita nak benteras daripada kandungan-kandungan berbahaya lah. Especially sekarang ni kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni kita tengok bukannya orang kata satu individu yang boleh buat keputusan sendiri lagi, yang boleh berfikir secara rasional. Adik-adik sendiri pun kadang-kadang mudah tertipu. Macam tadilah AI pun mudah tertipu kan. Okey? Jadi dengan ada ONSA ni diharapkan kandungan-kandungan di media sosial tu kita dapat orang kata jagalah. Jadi bila adanya ONSA ni juga penyedia platform ni dia penyedia perkhidmatan ni dia akan aware lah. Kalau ada berita-berita yang tak betul, tak senonoh, gambar-gambar pornografi ke, diturunkan. Okay. Dan selain tu juga MCMC ni nak jaganya keselamatan internet ni, kita ada kerjasama dengan PDRM juga dalam Oxpedo. Okay, Oxpedo, saya ambil contoh Oxpedo tahun lepas lah. Okay, 2025, Oxpedo 2.0 masa tu. Okay, kerjasama dengan MCMC, antara MCMC dengan PDRM, di mana dan Oxpedo tu membantu pihak polis untuk orang kata banteras penyebaran gambar-gambar pornografi. Sebab ada banyak sebenarnya. Kalau awak Google, zaman Google ni kan, Google je memang, janganlah Google benda yang tak elok. Google pasal berita tu kan. Okay, dia ada keluarkan kereta akhbar juga di mana ada pelajar ni, dia buat orang cendah kerjaya dia jual beli gambar. Gambar bentuk pornografi ni, dan mendapat macam kiranya pendapatan dia dalam 76,000. 76,000 dalam masa, tak silap saya dalam 9 bulan sahaja. Itu cara dia. Tapi jangan ikut ya. Jangan ikut tu. Ini contoh. Okay. So kita bekerjasama dengan PDRM untuk membanteras benda ni lah. Okay. Dan kalau kira bukannya budak-budak saja, orang-orang yang dewasa pun ada juga kan. Okay. Lepas tu satu lagi berkenaan dengan internet ni, macam saya cakap tadi lah, kempen internet selamat, advokasi, di mana kita memang sekarang ni sedang giat menjalankan kempen internet selamat. Kempen internet selamat ni kita mulakan daripada tahun lepas lagi, 2025, di mana kita pergi ke sekolah-sekolah dan juga kepada IPTA, IPTS, college, okay, di mana kita nak sebarluaskan berkenaan dengan penggunaan internet secara selamat di kalangan kanak-kanak dan keluarga. Okay. Dan tahun ni kita teruskan lagi kepada komuniti. Jadi kita harapkan supaya perkara ini sentiasa berterusan lah. Sentiasa berterusan, dan internet kita ni kata kena nak guna pun orang akan fikir dulu. Sebab kita dah sentiasa memberikan peringatan. Peringatan kepada orang ramai. Okay. Itu sedikit sebanyak lah berkenaan macam mana nak kata daripada MCMC kita nak kepada menggunakan internet yang selamat lah. Okay.
Okey, itu dia sedikit banyak saya kira daripada Puan Nurul. Okey, seterusnya kita nak bertanya pula kepada Cik Atimin. Macam tadi Puan Ain ada ulas akta dan sebagainya lah. Tapi sekarang ni banyak juga berita palsu di luar. Dan saya nak minta juga Cik Atimin kita ulas berkenaan dengan media tradisional dengan media baru kita. Sebab kalau kita nak bezakan sahih, baca berita di surat khabar lagi sahih sebenarnya daripada kita baca di media sosial. Jadi minta Cik Atimin ulas sedikit lah berkenaan dengan isu ini. Okay, dipersilakan. Okey, terima kasih sekali lagi Cik Aiman. Okey, untuk pengetahuan adik-adik semua, beza media dahulu dengan media sekarang. Yang pertama sekali, media dahulu lebih kepada fizikal. Kalau media hari ini fizikal tambah online, tapi majoriti penduduk Malaysia hari ini selari dengan perubahan zaman, perubahan arus hari ini, kebanyakan lebih menuju kepada media online berbanding kalau media sosial, media tradisional ni masih ada lagi. Kebanyakan generasi yang berumur 45 tahun dan ke atas, kebanyakan 45 tahun ke atas ni dia gemar membaca akhbar secara fizikal berbanding membaca secara online. Dan untuk sekadar perkongsian, kalau zaman dahulu media tradisional ni kita menggunakan typewriter ataupun mesin type untuk menghasilkan satu-satu berita, dan kebanyakan berita tu ada yang peringkat awal dulu dikirimkan secara telegram untuk dicetak. Berbanding pada hari ini, begitu juga dengan gambar. Gambar dulu kalau kita ambil, kita perlu post gambar tu untuk kita terbitkan dalam akhbar. Dan berbeza pada hari ini lebih kepada teknologi. Start daripada zaman 2010 ke atas, media arus perdana hari ini beralih kepada penggunaan teknologi sepenuhnya. Kalau dulu kita hantar story pakai biasa secara manual, hari ini kita boleh email. Dan tahun 2011 kita mula memperkenalkan kita ada sistem. Setiap agensi itu kita ada sistem kita yang kita boleh upload story dan akan di pick up oleh editor di ibu pejabat lah. Sebab untuk satu-satu penulisan berita, biasanya kalau contoh kalau di Kelantan, okey, saya ada pembantu di bawah, ada pemberita di bawah sana. Jadi berita yang mereka hasilkan tu saya kena check. Yang pertama sekali saya kena check dari segi fakta. Sebab penulisan berita ni perkara yang paling penting adalah ketepatan fakta. Okey, fakta kena tepat. Lepas tu yang kedua, kita kena semak ejaan, penggunaan ayat dan sebagainya. Sebab ketiga-tiga elemen ini memainkan peranan yang penting. Yang paling utama sekali adalah fakta. Fakta ni memang betul kena tepat. Sebab kalau fakta yang dilaporkan tidak benar, kita boleh berdepan dengan tindakan undang-undang. Sama ada disaman ataupun diambil tindakan undang-undang. Selain itu, kita juga penulis ataupun pemberita yang membuat kesilapan juga boleh dikenakan tindakan tata tertib oleh pihak syarikat selain daripada berdepan dengan tindakan undang-undang. Kalau awak tengok dulu pernah ada yang kes saman akhbar tu, saman akhbar ni tu adalah disebabkan oleh dia curious dia punya laporan. Ada pihak yang mendakwa bahawa laporan yang dibuat itu tidak tepat, sedangkan kebanyakan laporan yang didedahkan oleh pihak media ni biasanya kita mempunyai bukti yang sahih sebelum kita mendedahkan kepada umum. Sebab dalam penulisan berita kita bergantung, kita ada etika kita ada etika kewartawanan, kita ada etika penulisan yang memerlukan maklumat yang disalurkan ataupun yang nak disampaikan kepada umum tu perlulah sahih. Dan untuk pengetahuan semua, hari ini kita ada Majlis Media Malaysia. Majlis Media Malaysia ni dia akan pantau pergerakan ataupun berita-berita melibatkan laporan yang dikeluarkan oleh media arus perdana supaya maklumat yang kita salurkan ni tepat. Dan sebagai contoh, saya nak share satu berita. Sebelum ni awak pernah dengar satu kes yang viral. Kes ni memang tular sehingga menimbulkan perdebatan hangat dalam kalangan netizen. Saya nak kupas bahawa
wujudnya satu berita yang tidak benar. Saya ambil contoh, ada satu kes. Awak pernah dengar kes yang berlaku di Kok Lannas? Kes pembunuhan seorang pelajar yang awalnya kata ditikam sebanyak 61 kali. Tapi bila keluar media sosial, sampai 104 kali telah ditikam. Sekaligus menimbulkan pelbagai tafsiran yang ada yang ada yang tuduh media salah lapor, ada yang tuduh laporan polis tidak tepat dan bermacam-macam tuduhan yang dilemparkan sehingga menimbulkan perdebatan hangat duk baloh dalam media sosial. Hak mana so betul, dan akhirnya bila isu tu timbul, jadi kita lah media terpaksa memperbetulkan balik, mendapatkan reaksi daripada ketua polis daerah dan akhirnya mengesahkan bahawa jumlah tikaman sebenar adalah 61 kali sahaja. Jadi yang 104 kali itu adalah tidak benar. Sebab itulah dalam menyelidiki fakta satu-satu berita, pesan saya kepada adik-adik, semaklah di sebenarnya.my ataupun semaklah di laman web portal berita yang anda baca. Contoh kalau di Utusan, semaklah di www.utusan.com.my. Kalau baca Kosmo, semaklah di kosmo.com.my. Kalau baca Bernama, semaklah di bernama.com.my. Kalau baca berita harian, semaklah di berita BH, saya tengok bh.com.my. Kalau Metro, semaklah di hmmetro.com.my. Kalau TV3, semaklah di www.tv3.com.my. Semaklah di situ supaya maklumat yang anda peroleh adalah maklumat yang sahih. Sebab kadang-kadang maklumat di media sosial ni, kalau awak perasan dia jadi tokok tambah. Supaya ibarat ginilah, kalau kita nak makan nasi, kalau kita ni minat nasi kandar, biasa kita makan nasi kandar ni, atau kita makan nasi kandar kalau tak ada telur, kalau tak ada bendi, kalau tak ada kubis, kita rasa tidak sedap. Sebab itulah dalam, kalau tengok media sosial hari ni, kadang-kadang berita tu dia ubah supaya mengikut selera dia. Dan ada yang saya nak kongsikan, ada yang pentingnya merujuk kepada laporan berita ataupun portal berita yang benar. Kalau awak perasan, kalau awak main Facebook, kalau kita orang media ni kita panggil portal nyamuk, portal yang tak tahu dia punya asal usul kewujudan. Sebagai contoh, saya nak share, tahun lepas saya ada semak dia punya ni. Saya dapati tahun lepas zaman Islam telah meninggal lebih kurang 100 kali dah. Saya rasa tahun lepas dia punya fake news, minggu ni dia update Al-Fatihah, zaman ni telah meninggal dunia. 2 minggu lepas tu keluar pula zaman ni telah meninggal dunia. Berita yang sama. Sedangkan zaman ni masih lagi aktif menyanyi, membuat persembahan. Begitu juga dengan artis-artis lain yang menjadi mangsa fake news ataupun berita yang tidak benar. Sebab itulah sebelum dapatkan berita, pastikan awak semak dulu berita. Bagi orang Islam, saya nak kongsikan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepada kamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan satu-satu kaum kerana tidak ketahuan yang berakibat kamu menyesal perbuatanmu itu. Nak rayaknya, supaya setiap berita yang kita peroleh itu tu, kalau boleh kita semak dulu dia punya kesahihan. Kadang-kadang ada yang nakal-nakal ni, dia ambil interface setiap paper tu, dia akan buat tajuk yang mengelirukan, tajuk yang macam-macam. Ada yang buat macam-macam lah, dia nak menarik attract, dia sanggup buat contoh. Sebagai contoh, dia buatlah skandal dengan kucing lah, macam-macam lah. Dia menggunakan interface ataupun muka hadapan satu-satu portal berita supaya kita yang terima maklumat ni percaya, oh ada ni sanggup contoh berzina dengan kucing, berzina dengan haiwan, semata-mata apa? Untuk tarik orang ke portal tersebut untuk membaca. Sebagaimana saya kata tadi,
dia laporkan okey Zaman ni telah meninggal dunia. Dengan tujuan bila engagement dia banyak, makin banyak pendapatan yang dia akan perolehi. Sebab kalau hari ni dunia hari ni, siapa yang pandai menulis dia boleh membuat duit melalui Facebook. Dia hanya perlu masukkan nombor cukai sahaja, dan setiap tulisan yang mendapat view yang paling banyak, Facebook akan bayar. Dan member saya ada telah berjaya menjana pendapatan lebih kurang $300 sebulan, bersamaan dengan 1,200 lebih kurang 1,200 1,300 dengan cara menulis di Facebook. Sebab itulah setiap maklumat yang diperolehi perlu ditapis dengan betul supaya kita tidak mudah termakan dengan dakyah-dakyah berita palsu pada hari inilah. Okey, terima kasih Encik Atimin. Itu perkongsian berkenaan berita palsu. Sebab kadang-kadang ada juga kawan saya share, ini betul ni berita ni, ada penyeludupan lah apalah kan. Ya ke? Betul ke berita ni? Tengok betul, tengok sumbernya berita harian. Kita pun cakap lah, awak tengok betul-betul berita tu bukan berita harian, tu berita hairan. Saya pun naik hairan lah, biar betul ni kan. So kena tengok betul-betul. Kalau dah tengok tu kadang-kadang berita hairan, lepas tu TV 33 kan, tipu, banyak menipu kan. Okey, jadi nak tanyalah, ini mungkin soalan terakhir lah untuk Puan Ain kita. Apakah hukuman ataupun mungkin ada akta lah berkenaan dengan orang yang menyimpan ataupun yang melihat pornografi gitu. Okey, boleh ulas sikit Puan. Okay. Soalan terakhir dah soalan terakhir dah. Bagus tak? Habis dah. Habis dah kita. Tak sabar nak kahut dah tu. Okey. Kalau ikut hukum agama kita, kalau kita lihat benda hak tak molek ni, gua ada haram tak? Tu dari segi agama lah kan. Okey. Tapi kalau soalan Cik Aiman tadi kepada hak guna internet ni untuk tengok. Tak. Okay. Kalau untuk tengok ni, ada ke hak sini hak tengok ni? Ya ke? Tapi rasanya insyaAllah sini semua baik-baik belaka tak? Tak tengok kan benda-benda gitu jadi kalau tengok benda-benda hak tak molek ni, dosa se. Lepas tu awak nak belajar, jadi kurang ingatan dah lah pasal belajar tu. Okey, kalau untuk melihat ni sebenarnya, kalau apa yang saya dari orang kata saya punya pencarian, tiada lah orang kata akta untuk melihat ni. Okey, tapi saya boleh kongsikan lah macam kalau menyimpan. Menyimpan ni dia lebih kepada orang kata jatuh akta bawah Akta Kanun Keseksaan 292. Ni yang bawah polis lah, PJRM. Okey. Seksyen 292 Kanun Keseksaan. Dia kesalahan dia menyimpan dan memiliki gambar. Sebab tu kalau awak ada baca dalam berita, orang tu ditangkap sebab dan didakwa sebab dia ada simpan. Dia simpan. Awak search lah, okey, dunia Google lah ni search kesalahan tu. Ada dia simpan, kadang tu bukannya sikit, banyak. Dan benda tu pula bukannya dia simpan yang orang kata yang biasa-biasa je. Mungkin ada yang lebih daripada yang luar biasa. Dan ada setengah tu yang dah menjadi macam hobi dia. Okey, itu satulah seksyen 292 Kanun Keseksaan yang boleh membawa hukuman penjara dan denda lah. Okey, kalau untuk MCMC ni dia lebih kepada sebaran. Okey, macam saya sebut yang mula-mula tadi, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 seksyen 233 211 untuk penyedia platform, 233 untuk individu, di mana hukuman dia kalau sebelum ni 50,000 je maksimum. Kita dah up dah. Kita dah up dah kepada 500,000. 500,000. Ada ke pitih nak bayar ni? Atau kalau tak boleh nak bayar, jarilah, masuk penjara. Okey. Di mana kesalahan tu dia sebar dengan dia buat kata penghantaran, komen, okey, permintaan, cadangan atau komunikasi lucah, jelik, sumbang. Okey. Itulah kata tu. Lepas tu mengancam, juga berita-berita palsu tadi pun sama. Okey, dengan niat, dengan niat untuk menyakitkan hati orang, dengan niat untuk mengugut.
Itu boleh disabitkan kesalahan. Dan kalau kita tengok pun sebenarnya ada yang dah didenda lah sebenarnya, dan ada juga kes-kes yang dalam siasatan. Kalau adik-adik rajin sikit buat orang kata carian tu di Google lah, AKM 1998 ni Seksyen 233, ada beberapa berita. Kebanyakannya berita palsu lah sebenarnya, berita palsu. Sebabnya orang kata banyak sangat berita palsu lah ni. Kan. Okey, berbalik pada pornografi tadi, berita orang kata video-video yang tak elok ni. Okey, harap-harap tak adalah kat sini ya. Sebab sekali kita orang kata share, kita forward benda tu, orang lapor je kita yang kena. Sama juga berita. Ni saya nak cakap pasal berita. Walaupun kita kata kita nak jadi orang pertama share, tiba-tiba tu kita yang kena dakwa sebab kita yang menyebarkan. Itu silap kita jugalah sebenarnya. Sebab tu macam Cik Timi kata tadi, sekarang terlalu banyak berita-berita yang orang kata guna AI kan. Okey, gambar-gambar pun guna AI. Itulah orang kata dunia sekarang. Okey, jadi kena fikir-fikirkanlah. Sama juga dengan yang ni, berbalik pada soalan tadi, yang melihat perkara-perkara yang tidak elok ni, video-video yang tidak elok, gambar yang tidak elok ni. Kalau dengan pihak polis, saya rasa mungkin banyaklah gambar-gambar yang diterima kan. Saya pernah tengok gambar yang video yang dikongsikan berkenaan dengan pedofilia. Tak sanggup nak tengok habis. Memang sangat menjijikkan, sangat macam orang kata kita pun tak terjangka lah benda ni kan. Okay. So diharapkan supaya adik-adik kita ni tak adalah terjerumus dan seterusnya dengan kata dikenakan akta sedemikian lah. Okay. Okey, terima kasih Puan Nurul. Boleh silakan. Silakan Cik Adi. Saya nak tambah sikit pasal yang Puan Nurul bagi tahu tadi, yang pasal menyimpan kandungan lucah. Saya nak share dalam bulan kes ni pada April tahun ini, di mana seorang pembantu kantin telah didenda sebanyak RM2,000 kerana menyimpan kandungan bahan lucah. Dia simpan lebih kurang 100 sekitar 100 kandungan lucah. So macam dengan Puan cakap tadi, memang kalau di bawah akta polis sekarang ni, kalau polis tahan, yang pertama sekali selain daripada cek lesen, dia akan cek kita punya telefon, dan sekiranya masa pemeriksaan dijalankan kalau ada kandungan lucah, okey, kita boleh dikenakan tindakan lah. Okay, kita boleh dikenakan tindakan sehingga dikenakan pendakwaan. Okey, pendakwaan boleh dilakukan mengikut Seksyen 292 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Itu antara usaha kerajaan dalam membanteras aktiviti pornografi ataupun pedofilia. Sebab ni antara sekarang ni pedofilia ni antara ancaman utama ketika hari ni Puan antara ancaman utama. Kalau kita tengok macam Puan share tadi, tak sanggup nak tengok. Sebab kalau kalau yang pernah kita handle, wartawan handle kes-kes macam ni, bila pendengaran di mahkamah tu, kami yang dengar kes untuk tulis berita pun kadang-kadang tak sanggup nak tulis apa yang kami dengar semasa pendakwaan ataupun pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah. Okey, itu sekadar perkongsian untuk peringatan kita semua lah, Chairman. Okey, terima kasih Cik Atimin. Okey, jadi itu berkenaan dengan penyimpanan benda yang tak elok dalam telefon. Kita kena ingat, sebab kalau kita simpan benda tak baik, maka tak baiklah dia. Sebab apa? Innamal a'malu bin niat. Niat kita tu penting. Kalau niat kita baik, baiklah dia. Sebab apa? Sebab kita manusia. Dan kita manusia ni ibarat seperti ada satu ayat ni. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maksudnya kita ni ada penyakit. Bila kita ada penyakit dalam hati kita, Allah akan tambah penyakit dalam diri kita. Jadi kita kena jaga-jaga. Jadi sebab itu kalau boleh jangan ada. Maksudnya kalau boleh
jauh terus. Jangan ada. Kalau kata ada kawan-kawan, jomlah tengok video ni. Cakap kat dia, join aku pergi masjid lah kata. Tak payahlah kata. Okey. Seterusnya kita nak tanya juga, ini mungkin soalan terakhir lah untuk saudara Yatimin kita hari ni. Maklum bukan mudah nak dapat Cik Yatimin ni. Okey. Soalan seterusnya, bila sebut tentang media tadi, kenapa kita masih perlukan media tradisional seperti surat khabar dan sebagainya lah, sedangkan kita ada media digital, dan kemudian kita nak minta juga Cik Yatimin beri nasihat sedikit lah. Dan dalam masa yang sama, untuk penutup mungkin Cik Yatimin boleh share media sosial untuk mungkin pelajar kita boleh follow ataupun like lah. Okey, silakan. Okey, terima kasih kepada Cik Aiman. Okey, kenapa kita perlukan media tradisional ataupun kalau nak mudah kita panggil media arus perdana? Sebab arus perdana ni yang paling pertama sekali kami berdaftar dengan Jabatan Penerangan. Okay, saya lupa nak bawa kad penerangan. So kalau untuk media kerajaan ataupun melibatkan agensi kerajaan macam RTM, macam bernama, dia berwarna hijau. Bagi kami untuk media arus perdana lain, Utusan Malaysia, Harian Metro, Sinar Harian, Kosmo dan sebagainya, kami akan diberikan kad berwarna biru. Manakala bagi melibatkan portal berita macam Malaysia Kini, Malaysia Gazette dan beberapa portal berita lain, mereka akan diberikan kad warna kelabu. Okey, perbezaan warna kad ini yang pertama sekali nak memudahkan urusan pihak Jabatan Penerangan lah, ataupun pihak Kementerian Komunikasi untuk mengawal selia dan meneliti jumlah media yang ada di Malaysia lah. Ada berapa banyak media, so dia boleh tengok. Okey, kalau hijau berapa media milik agensi kerajaan ataupun badan berkanun di bawah selian kerajaan, berapa yang ada di bawah swasta ataupun berapa yang berada di bawah online. Jadi untuk makluman adik-adik semua, adik-adik perlu memilih media arus perdana ni. Yang pertama sekali, kita mempunyai etika. Kita ada etika kewartawanan yang mana kita tidak boleh langgar, kita tidak boleh menulis sesuka hati tanpa memastikan fakta dan maklumat yang ditulis itu adalah tepat. Kita tidak boleh menulis apa yang kita dengar. Macam contoh, kita dengar khabar angin. Walaupun kita dengar khabar angin ni bersifat khabar angin, tapi kita akan membuat semakan sama ada khabar angin itu benar ataupun tidak, ataupun sebaliknya. Kadang-kadang kalau adik-adik ataupun awak-awak semua baca sumber terdekat, sumber sahih tu, kebanyakan memang kita dapatkan maklumat tu daripada sumber yang betul. Cuma individu tersebut meminta namanya dirahsiakan. Jadi sebab itulah kalau ada yang dilaporkan, kebanyakan yang dilaporkan oleh media arus perdana ni kita tidak melaporkan sesuka hati. Contoh, kalau ada isu melibatkan masalah rakyat, kita akan turun ke lapangan sendiri. Kita akan tengok apa yang masalah yang dihadapi oleh rakyat. Kita tak, macam sebagai contoh, isu air. Kita dengar dalam Facebook, kita lihat kata masalah air ni melibatkan air berkarat, air tap obeng ataupun sebagainya. Jadi kita akan turun ke lokasi, kita akan melihat sendiri dakwaan tu sama ada betul ataupun benar. Kalau dakwaan tidak tepat, kita akan tulis bahawa itu adalah tidak tepat berdasarkan pemerhatian dan kajian yang dilakukan oleh kita bila kita turun ke lapangan. Sebab itulah apa yang dilaporkan oleh media arus perdana ni boleh dikatakan maklumat yang sahih dan tepat kerana kita mempunyai integriti dan kita berpegang kepada fakta yang betul, dan kita tidak boleh sesuka hati melaporkan fakta-fakta yang tidak tepat, kerana setiap pelaporan yang kita boleh buat tu boleh menimbulkan kegentaran awam. Dalam istilah polis, menimbulkan kegentaran awam, yang mana bila kita laporkan tu boleh menimbulkan ketakutan. Sebagai contoh, kalau macam dengan foto-foto nyamuk ni, foto yang tidak dikawal selia ni, biasa dia lebih bersifat menimbulkan kebimbangan. Sebagai contoh, dia kata bekalan dakwaan dia, bekalan minyak tak cukup, bekalan minyak telah diseludup, kerajaan jual kepada pihak lain. Itu antara persepsi-persepsi
yang perlu kita lihat dan kita perlu rujuk kepada media arus perdana supaya maklumat yang kita perolehi itu adalah tepat. Dan adik-adik semua boleh like mana-mana portal berita yang adik-adik suka. Kita ada Utusan Malaysia, kita ada Kosmo, kita ada Berita Harian, kita ada Sinar Harian, kita ada Bernama, dan setiap laporan tu kalau berasa tidak sahih lagi, pergilah ke portal sebenarnya.my, semaklah di situ. Sebab di situ ada ruangan fakta dan auta. Daripada situlah kita boleh melihat sama ada berita yang dilaporkan tu adalah benar ataupun tidak benar. Sebab berita yang benar ini penting. Sebab kita takut bila kita dengar berita yang tidak benar, kita sendiri pun akan rasa takut. Sebagai contoh, kalau dulu, kalau setiap kali, kalau lepas pada ni, kalau awak duduk di Kelantan ni, yang baru duduk di Kelantan ni, awak tengoklah hujung-hujung Disember ni awak akan terima mesej, awas, perhatian semua, empangan pergau akan pecah. Kerajaan akan lepaskan air di empangan pergau. Tiap-tiap tahun kita orang media ni kena call CBD, tuan betul ke? Ni dah masuk kali keberapa dah berita palsu ni keluar. Sebab itulah awak perlu setiap kali maklumat yang terima, kalau dari segi laporan berita, semaklah dulu. Macam Cik Aiman kata tadi, kadang-kadang macam berita portal nyamuk ni macam-macam lah, Teobeng lah, apa nama ni, macam-macam lah dia punya nama pelik-pelik, limau tak limau lah, apa semua tu antara portal-portal nyamuk yang kalau dapat ataupun awak like di Facebook, pastikan awak unfollow lah, senang. Awak carilah sumber berita yang sahih. Kalau contoh kadang-kadang dia edit, Bernama jadi Bermana, Berita Harian jadi Berita Hairan, macam-macam dia nak mengelirukan supaya bila awak engagement banyak di Facebook dia, lagi banyak dia dapat income, dari banyak dia dapat duit. Orang kata, Kelantan kata, banyak dia dapat PT sekaligus menguntungkan dia, walaupun dia tahu kesan dia menyebarkan berita palsu tu. Dan macam puan kata tadi, awak jangan suka-suka, hari ni aku dapat info, aku sebar berita palsu ni. Awak jangan suka-suka, sebab SKMM kita boleh detect, dan sudah ada 2-3 orang yang berdepan hukuman terpaksa naik turun mahkamah disebabkan oleh penyebaran berita palsu. Dan ada satu, saya tak ingat, ada satu kes dia menyebarkan berita palsu, dia ambil berita palsu orang lain dah, dia pergi tepek, dia pergi ulas sikit, lepas tu dia kena denda. Saya tak ingat lebih kurang 5,000 ke berapa ribu. Jadi sia-sia saja, duit kena keluar, masa pengugi kena naik turun mahkamah. Sebab itulah pesanan saya kepada adik-adik semua, kalau nak dapatkan berita yang betul, follow dan ikutilah portal-portal berita yang ada di Malaysia ni yang mendapat pengesahan daripada pihak Jabatan Penerangan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Yatimin. Itu dia banyak ya perkongsian daripada Cik Yatimin. Okey, seterusnya kita pergi kepada Puan Nurul pula. Apakah sedikitlah tip internet selamat, dan yang terakhir boleh berikan sedikit nasihat, dan kemudian mungkin boleh minta follow juga media SKMM kita. Okey, tips keselamatan sebenarnya banyaklah tips keselamatan ni. Pertamanya, sekarang ni kalau kita tengok banyak orang kena scam. Scam. Ada tak sini orang kena scam? Ada tak Cik Aiman kena scam tak? Scam. Pernah kena? Pernah. Pernah jadi mangsa ada kerugian ke? Okey, saya pernah beli periuk lah. Periuk tu macam murah sangat, tapi sampai-sampai keychain je, berserani je. Tips dia kena baca dulu. Kena baca dia punya size. ni size tu kan betul. Kadang-kadang sebenarnya dia tak tipu pun, kita yang tak baca. Tu satulah. Okey, kalau pasal scam ni kita kena tengok. Orang kata too good to be true. Tak? Orang lah ni, kalau adik-adik ni nak ingat, katakanlah sekarang ni pun nak cari pendapatan. Pendapatan mudah orang kata. Scam kerja lah. Scam kerja, di mana dia akan buat tawaran. Okey, contoh gaji ataupun income 5,000. 5,000 duduk buat apa? Lipat kotak. Duduk apa? Ikat-ikat barang-barang ke, gula-gula ke apa ke. Okey. Duduk kat rumah je. Okey. Tapi nak buat kerja tu kena buat bayaran dulu. Orang kata macam ada buang proses lah. Tu satu.
Lagi kalau scam ni, scam pelaburan. Orang nak cepat kaya kan, mula-mula mungkin lah bila kita join tu dapat dulu sikit, kali kedua dapat lagi. Tapi bila kita dah laburkan lebih banyak, mungkin duit tu tak dapat balik dah kat kita kan. Tu. Okay, scam percintaan pun ada. Adik-adik muda ni, biasanya kerugian dia adalah duit dan maruah. Duit tu tak apalah, maruah tu. Maruah tu. Okay, duit ni biasanya adik-adik comel-comel ni, nak cari gawe apa, orang kaya lah orang kata dok, pilot ke engineer. Tengok gambar, handsome-nya. Jadi pak wah aku ni best ni. Duduk di Dubai pula tu. Lepas tu kawan ni nak bagi hadiah. Tapi nak hantar tu ada masalah di custom. Dia pun orang custom call. Boleh tak kita ada penghantaran, tapi ada masalah sangkut di custom ni. Jadi boleh tak nak minta cik buat bayaran sikit untuk proses lah. Bila once kita dah bayar tu, sebab nak dapat hadiah ni, orang daripada Dubai pun semua kan. Okay, sekali dah buat bayaran, tengok-tengok barang tak sampai pun. Tu antara contoh-contoh scam lah. Sama juga tadi, scam parcel. Okay, so tips dia, jangan mudah percaya. Tengok dulu. Kalau beli barang tu, baca dulu review. Review orang kan. Kadang-kadang satu lagi tengok follower dia ataupun yang membeli tu berapa. Okay, itu satu. Satu lagi tips keselamatan ni, jangan oversharing lah. Jangan terlebih berkongsi. Sebab kita sekarang ni, saya faham berapa orang kat sini yang nak jadi influencer. Bila nak jadi influencer, dia nak follower ramai. Pempengaruh. Pempengaruh. Dah bahasa Melayu dia. Pempengaruh. Sebab apa, bila jadi pempengaruh ni, influencer ni, income banyak. Tak? Orang bagi hadiah. Ramai orang peminat-peminat kan, orang kenal. Jadi jangan terlalu oversharing. Gambar-gambar kita. Okey, gambar kita, maklumat kita, belajar di mana. Okey, buat live. Jangan terlalu oversharing. Sebab kita tak tahu orang yang melihat tu, orang yang memandang kita tu, apa niat dia sebenarnya. Kan, ada setengah orang dia tengok tu sebab dia nak maklumat kita, and then kadang-kadang dia ambil gambar kita, gunakan dengan AI generated tu, buat pula video pasal kita. Tu pun satu juga kan. Kita kata macam mana dia dapat gambar aku ni, sedangkan kita sendiri yang mendedahkan maklumat-maklumat kita ni. Okay, itu satulah. Lagi kalau ikut tips keselamatan lagi, bully cyber lah ni. Lah ni banyak sangat bully cyber ni. Kalau dulu bully fizikal, lah ni bully cyber. Okay, bila bully cyber ni, dia sangat, orang kata, sangat menakutkan lah. Sebab bila bully ni mungkin kadang-kadang mula-mula asalnya nak suka-suka, tapi lama-lama dia jadi orang kata macam dah addicted lah. Tak boleh tak ngatur orang ke, tak boleh buat zaman-zaman sekarang ni lah, dengan buat video-video kan, kena pula guna bahasa yang orang kata, sorry to say lah hari ni, anak-anak sekarang ni bahasa-bahasa dia pun kadang-kadang orang kata melampau-lampau. Dia punya orang kata tutut, tak boleh orang kata tak boleh nak disiarkan pun punya kadang tu. Okay, jadi bully cyber ni dia, sebab sekarang ni kalau kita tengok, bila dibuli tu boleh dibuli selama 24 jam. Tidur pun termimpi-mimpi sebab orang membuli kan. Jadi bila kita dibuli, okay, kita ambillah satu langkah. Mungkin pertamanya kita tinggalkan dulu media sosial kita tu. Tinggalkan dulu. Supaya tak ada orang kacau lah. Kalau tak boleh juga, okay, kita kurangkan penggunaan dia. Okay. Dan kalau still lagi ada orang mengganggu kita, bully cyber ni, buat laporan. Buat laporan kepada pihak polis, buat laporan kepada media sosial tu sendiri, platform, dan juga pada MCMC lah. Okay, sekarang pun dah ada akta anti-bully kan. Okay. So, mungkin adik-adik boleh tengok jugalah akta ni. Jangan suka membuli. Sebab kalau membuli, akan dikenakan tindakan. Okay. Jadi itu tips, antara tips lah. Sebenarnya banyak lagi tips ni. Sebab kalau kita nak pecahkan kepada, orang kata, kesalahan-kesalahan di internet ni banyak sebenarnya. Jadi itu antara tips je. Dan juga nasihat saya lah. Apa yang kita buat di internet, apa yang kita buat di media sosial kita tu, kita kena ingat. Perkara tu akan kekal di sana. Perkara tu akan kekal di sana. Di mana contoh sekarang mungkin kita ambil gambar video kita tengah joget tau. Joget ke apa ke, buat break dance ke apa ke.
Lepas tu kita save dekat, kita siarkan dekat kita punya media sosial. Tapi bila kita tak terfikir pun benda tu akan mungkin memberikan kesan buruk dalam masa 10 tahun akan datang. 10 tahun akan datang dok. Malu kadang-kadang kalau kita tengok balik video-video lama ni, betul tak? So kadang-kadang walaupun kita dah padam video tu, ada orang lain yang save tak? Share kadang-kadang gitulah. Atau kadang-kadang ada setengah-setengah tu kan, kita tengok influencer-influencer kan, orang korek lama, gambar-gambar lama keluar balik, gambar-gambar mengaibkan lah apalah kan, kalau kita tengok kan. Okay, jadi kita kena ingat apa yang kita buat tu, apa yang kita share, okay, dan sentiasa orang kata jadi seorang pengguna internet yang berhemah dan bertanggungjawab, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, jadi banyak perkongsian daripada panel kita hari ini. Okey, sekali lagi saya ingin ingatkan tuan-tuan, adik-adik semua, jangan lupa untuk like Facebook Jabatan Penerangan Negeri Kelantan, dan kita untuk hari ini forum kita forum Celik Digital, dan dalam masa yang sama kita juga mengadakan rakaman iaitu program Influencer at Japan Bice-Bice Set Kita. Jadi jangan lupa untuk tekan like, follow kita di media sosial. Dan untuk hari ini alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada saudara Tuan Yatimin kita, Puan Ain kita, banyak perkongsian, dan ingin saya tekankan bila kita keluar saja daripada bilik ni nanti paling kurang ada sesuatu yang dapat kita ambil, ada manfaat yang dapat kita ambil, dan ada nasihat yang dapat kita ambil dan kita sampaikan juga kepada rakan-rakan kita yang lain, supaya kita selamat di dunia, insya-Allah selamat juga di akhirat, insya-Allah. Jadi terima kasih Tuan. Okey, terima kasih.